kita race. Alright, go. Ya, itu dia juara baru dunia. Terima kasih di atas sokongan saudara-saudara. Akhirnya saya berjaya menjadi juara pertandingan ini. Ya, ini dia net juara dunia yang juga pejabat terdekat usuk memula ya. Lah, apa hal pula tu? Oi, orang ada satu pemenang ajalah. Mana ada pemenang kedua? Kita kira Johan saja. Apa pula? Ada nombor 1, ada lah nombor 2. Okey, kalau engkau tak puas hati, mari kita lumba lagi sekali. Kita suruh Abu jadi pengadil. Okey, Abu. Kau tolong perhatikan ya. Tengok siapa sampai dulu kat garisan penamat. Okey, 1, 2, 3. Oi, belum habis kira lah. Cek, kalau aku ada basikal, mak aku challenge dah budak-budak 2 ekor ni. Ha, dah sampai dah. Siapa benda satu round je ni? Ah, lantak korang lah. Woi. Yes. Macam dul. Nak try lagi sekali ke? Ha, tak puas hati lagi. Ni aku malas nak lawan ni. Tension betul. Tengoklah dia tubuh. Woi, dah tu. Apa sangat le? Menang bukannya dapat duit. Ui, semaklah basikal kau sok. Baru beli ke ni? Tayar dia macam tayar motor. Barulah ni. Abah aku belikan. Sebelum ni kan, ada satu basikal je kat rumah aku. Jadi, hari-hari berebut nak pakai dengan Abang Budin. Aku punya basikal lagi baru. Baru pun kalah juga. Aku pun ingat nak beli jugalah. Berapa ringgit ah? Satu basikal ada dalam RM20 tak? Ha, RM20. Kau ingat murah ke basikal ni, Bu? Ha, RM200 lebih tau. Ini basikal ada brandnya. Kalau RM20 kan, kau boleh beli dia punya handle saja tau. Kalau kau ada basikal kamu, kita boleh jalan keliling kampung, tengok pemandangan, sungai Bukit Bukau, ladang nenas. Bukan itu saja ya, Sob. Kita... bunyi apa tu, ha? Macam bunyi aksiden je. Jom kita pergi tengok. Jom kita nombor sampai kat tukang kejadian tu. Kali ni, siapa sampai dulu, dia kira menang. Semua yang tadi tu, kira batal. Oh, kau masih meragui kewibawaan aku, ya? Cik, juara tetap juara tau. Aku saut cabaran melulu kau tu. Woi, habis tu aku tak guna. Diorang tinggal ke aku. Kalau macam ni nak kena beli basikal juga ni. Lukis apa tu? Tak pernah melukis. Alih-alih hari ni buat kartun pula. Nak jadi kartunis ke? Tak adalah, Mak. Sesaja je. Si Abu tu ada hajat nampaknya. Tak ada dia bercakap apa-apa kat awak tadi. Tak jugalah. Apa kebendanya yang dia hajatkannya tu? Takkan dia nak kahwin kot? Bukan. Tadi saya lalu kat meja tempat dia menulis tu. Dia buat gambar basikal. Agaknya dia nakkan basikal kot. Takkanlah kot. Dia saja-saja je seronok melukis tu. Itu hari ada sekali saya tengok dia lukis kapal terbang. Tak ada pula dia minta nak beli kapal terbang. Alamak, Mak dah suruh apa? Cantik. Mak dah cakap dah dekat abah kamu tu. Tapi kamu kena juga beritahu dia. Kalau tak, nanti abah kamu ingat Mak sesaja buat cerita je pula. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Apa halnya? Abah buat bakul rotan ni banyak juga laku ya, Bah. Satu RM30-40. Kalau seminggu 4 bakul dah 100 lebih ke, Bah? Memanglah. Ingat, buat bakul ni tak boleh loaded ke? Kadang-kadang abah dapat RM300 seminggu tau.
300. Indahnya. Kalau macam tu, banyaklah duit yang Abah dah simpan ni, Abah. Ribu-ribu lah kot. Adalah 2-3 ribu. Abah ingat nak betulkan dapur kita tu. Lebihnya simpan buat belanja Abah dan Mak nak ke Mekah nanti. Abah nak pergi Mekah? Bila? Mak tak cakap pun. Allah. InsyaAllah. Kalau ada rezeki tahun depan lah. Tu yang Abah jimat-jimat simpan duit ni. Tinggal, Mak. Abah, aku terpaksa keluar dari rumah. Biarlah aku merantau. Cuba nasib. Abah akan kembali bila berjaya kumpul duit untuk beli basikal nanti. Tuan awak, saya sangat duit. Bukannya mahal sangat basikal pun. Kan dah latih saya butuh. Mana dia minta saya belikan basikal? Entah ke dia ke rumah kawan dia yang lain. Kawan jumpa kertas ni kat dalam bilik dia. Itulah kawan rasa dia serius nak cari kerja. Kerja? Kerja bendanya yang budak besar tu boleh buat. Kawan rasa dia tak ke mana-mana lah tu. Sekarang balik dah dia tu. Sob, kerja, Sob. Aku rasa aku tak tahu ke mana aku pergi. Sebab dulu dia pernah ajak aku pergi sekali lagi ke tempat tu. Kau ingat tak lombong mas dalam hutan tu? Lombong tu bahaya tau. Ini tak boleh jadi ni, Dol. Walau macam mana pun, kita mesti pergi cari dia hari ni juga. Dah sampai. Turun. Apa lagi tertangga-tangga tu, ha? Ish, macam gini rupanya lombong emas ni ya. Macam tempat pelarian Vietnam je. Ingatkan lombong emas mewah sangat. Ini macam lombong arang batu je. Mari sini jumpa dengan Big Boss dulu. Sebelum kita mulakan kerja. Kami dah diterima bekerja di sini ke bang? Boleh saya tahu berapa gaji kami sebulan? Itu nanti Big Boss akan terangkan. Okey, ini dia budak-budak yang nak bekerja dengan kita tu ya. Bagus. Boleh saya tahu berapa gaji kita orang boleh dapat bekerja di lombong emas ni? Gaji? Apa gaji? Kat sini kerja tak ada gaji. Korang cuma akan diberi makan seminggu 3 kali. Korang boleh pilih nak makan nasi ke atau dedak. Dan jangan cuba melarikan diri. Kawasan ini telah dikawal rapi oleh pengawal-pengawal yang bersenjata. Kalau kita orang cuba juga lari macam mana? Kalau lepas lari, tak apa. Boleh balik rumah buat kenduri doa selamat. Tapi kalau tertangkap... Aku kalau jadi pekir lombong emas ni, aku buat apa kau tahu? Aku buat lombong emas lagi satu. Tu satu pula yang berdiri macam cowboy kat tengah jalan tu. Kalau kecil tu, kau boleh terpenyat sekali. Biar dia berboras sikit. Lain kali. Woi budak, dah tak ada lagi dah kawasan lapang kat dalam hutan ni yang kau boleh diri. Apa pasal kau boleh diikat tengah jalan ni, ha? Dah tak betul. Ingat pakai topi cowboy tu dah kira terror lah tu, ya? Meh, aku cuba tembak topi cowboy tu. Tengok bocor ke tak? Lepaskan dia. Kalau